Test mic, check mic 1 2. Aku rasa macam 3 tahun lepas aku dah share pasal Sony ZV-1 ni macam banyak kali juga, tapi bukan dekat YouTube, mostly dekat aku punya Instagram dan juga aku punya TikTok. Tapi masalahnya masa tu ramai gila orang macam condemn lah aku punya content. Ramai orang cakap macam, "Ui, Sony ZV-1 ni bapak lah, better tak payah beli, nanti ada overheating issue lah, ada isu ni lah, isu tu lah." Aku cakap Sony ZV-1 ni masa tu, sebelum tu aku nak share sikit dengan korang. Ni aku just bagi pengenalan lah. Sekejap lagi aku akan share dengan korang like betul-betul datang dengan poin-poin yang penting lah, like image quality dia, color science, low light performance dia, video capabilities dan a few more lah, like usability ataupun ergonomic wise lah. Sebab aku dah point out dah, cuma aku nak lebih spontan sikit lah dengan korang, sebab aku rasa macam user experience ni dia lebih sedap sikit lah didengari daripada aku just buat review kosong macam tu kan. Aku tengok pada review orang yang cakap dia macam FX3, 7S3, aku banyaklah puji kamera ni. Walaupun aku puji, masih ramai juga yang macam tak bersetuju lah dengan konten-konten aku tu time tu. Salah satunya aku faham lah, sebab you guys cakap, "Oi, ini bukan kamera untuk buat kerja." Ada je yang cakap kamera ni kamera sampah lah. Aku macam boleh predict apa tau, satu hari nanti orang just nak cari kamera, ataupun 2-3 tahun lepas tu mesti orang nak cari kamera yang memang boleh buat untuk social media je, sebab social media tengah berkembang time tu. Aku rasa ramai orang tak tahu lagi yang time belum ada TikTok, belum IG dah ada lah, tapi orang tak fokus on video, orang fokus on foto masa tu kan. Sebab ZV-1 ni dia fokus on vlogger, dia fokus on content creator yang memang betul-betul buat video sahaja lah. Yes, korang boleh ambil gambar, tapi sama juga macam A7S3, macam FX3, basically tak nice sangat lah nak ambil gambar sebab dia 12 megapixel kan. Jadi ramai yang condemn aku sebab lebih kurang something like overheating issue dan a few more stuff lah, like dia tak ada HDMI, like big HDMI, dia tak ada a few port yang penting untuk buat kerja. Cuma aku tak adalah rasa nak reply komen-komen yang jadi macam tu, sebab bagi aku macam aku dah explain yang Sony ZV-1 ni dia memang fokus on content creator, itu satu. Lepas tu dia memang fokus untuk video saja, itu pun satu juga. Dan aku tak adalah cakap dia adalah hybrid camera. Basically aku just mention benda-benda yang simple. Sampailah kalau korang tengok sekarang ni, even yang second hand untuk ZV-1 ni pun dah jadi mahal dan stok dah sangat-sangat kurang. Even ada yang DM aku tanya aku nak jual tak Sony ZV-1 aku, dan sadly aku dah jual Sony ZV-1 aku. Sebab apa aku jual Sony ZV-1 aku ni, ada a few reason lah. Dia bukan masalah kewangan. Reason yang pertama, sebab aku memang suka test banyak kamera. Dia macam bila aku dah puas try kamera ni, dia punya kelebihan, dia punya kekurangan, sometimes aku akan step back balik ke belakang untuk cari kamera yang mungkin lebih affordable dan aku try sendiri, dan baru aku akan bercerita dengan audiens aku. Macam sekarang ni lah aku pakai Canon EOS R8. Ini adalah sensor yang sama dengan R6 Mark II. Maksudnya untuk budget wise dia lebih affordable lah. Ini pun akan diceritakan untuk next video ataupun next content nantilah. Jadi aku rasa macam panjang sangat intro kan. So kita pergi ke benda yang pertama lah. Satu, untuk price wise dia still maintain. Kalau you use tu somewhere around 6,000 plus lah. Harga dia masih tinggi lah, tapi dah melepasi daripada harga A7 Mark IV lah. A7 Mark IV sekarang 5,000 something pun dah ada. Maksudnya Sony ZV-1 ni dia lebih relevant lah untuk sekarang, sebab people more focus on content creation, which is untuk video side. Dynamic range kalau korang tahu like macam mana A7S3 dengan FX3 punya sensor ni behave, dia adalah same image, mungkin adalah differentiate sikit, mungkin tak banyak lah, like a small tweak yang mungkin perbezaan daripada segi color sign, tapi tak banyak, sangat-sangat minimal lah. Kita kena tengok juga daripada segi noise ratio, sebab bila kamera yang ada overheating issue ni, basically dia datang dengan noise ratio yang agak tinggi juga untuk sensor dia. Jadi bila sensor ni datang dengan noise ratio yang agak tinggi sikit, noise floor dia tu mungkin kurang cantik sikit. Dia tak firm ataupun dia tak strong macam A7S3 dan juga FX3, tapi sangat-sangat minimal. Kalau korang tengok one to one, korang tak akan nampak. Color science macam aku cakap tadi, color science basically same lah, sama macam A7S3, macam FX3. Highlight roll off dia macam kalau korang tak pernah pakai S3, tak pernah pakai FX3, tone dia lagi cantik daripada A7 Mark IV. Dan kalau korang tak pernah pakai A7 Mark IV pun, aku boleh cakap dia lagi senang lah untuk korang tweak dekat post production ataupun dekat editing dengan kamera ni. Sometimes kalau korang tak shoot lock, korang shoot no PP ataupun PP off ni kan, itu pun dah cukup cantik dah sebenarnya untuk color wise. Maksudnya untuk beginners dekat luar sana, tapi beginners yang mungkin have sikit lah. Maksudnya korang memang betul nak fikirkan
aku nak cari satu kamera untuk social media, aku nak autofocus yang bagus, aku nak semua benda bagus dekat satu kamera, aku sangat-sangat recommend Sony ZV-1 ni. Lepas tu untuk sharpness dan detail dia, based on experience aku, 12 megapixel ni kalau korang tak lower the sharpness dalam kamera pun dah cukup cantik. Dan aku prefer untuk korang just go to -7 lah untuk dia punya sharpness. Maksudnya rendahkan yang paling rendah lah kalau korang fokus on video. Kalau korang fokus on photo side, korang just stick dengan default punya mod lah. Sebab aku rasa untuk photo wise mungkin better lagi korang adjust dekat editing lah instead of korang adjust dekat dalam kamera. Daripada segi low light performance, sama macam A7S3, sama macam FX3. Maksudnya low light performance dia kalau korang shoot dalam S-Log 3, second base ISO dia adalah 12800. Satu kelemahan yang aku nampak, FX3 ke A7S3 ke FX6 ke, FX6 aku tak pernah utilize well, tapi FX3 dengan A7S3 based on experience aku, kalau terlalu rendah sangat lighting yang korang pasang ataupun yang korang set up tu dan korang nak utamakan skin tone, sometimes mungkin depends on lens juga dan depends juga condition shooting masa tu daripada segi white balance. So skin tone tu sometimes untuk second base ISO ni dia membuatkan nampak plasticky sikit. Plasticky tu maksudnya dia terlalu smooth. Macam noise floor tu dia macam try hard untuk bagi low light performance tu menjadi bagus. Tapi it depends on scenario juga. Sometimes yes, sometimes no. Dia sangat-sangat sensitif pada warna merah. Macam Sony ni aku perasan satu benda lagi, untuk colour, dia sensitif dengan warna merah. Merah dia bukan aku cakap tak cantik, tapi ada certain time korang kena tweak. Macam aku personally, jarang lah aku pakai 12800 ni. Aku lagi prefer untuk pakai 800 untuk first base ISO dia, dan aku akan jump at last lah 3200. 3200 ni, walaupun quite noisy sikit, ataupun 1600 ke kan, maksudnya aku akan jam dulu 1600 ataupun 3200. Kalau betul-betul low light sangat, baru aku jam 12800 dan aku tune down dengan aku punya ND filter untuk dapatkan good exposure lah. 3200 ni ataupun 1600 ke, memang dia akan nampak noise tu, tapi noise pattern tu lebih aku suka lah. Maksudnya aku lagi prefer that kind of noise daripada 12800 punya noise reduction dekat dalam kamera. Sebab kalau 3200 tu aku just klik je noise reduction dekat editing, dekat DaVinci for example, basically itu lagi nampak quality dia lagi bagus lah daripada 12800. Setup yang betul-betul proper lah dan shooting dengan proper exposure lah. So that korang tak adalah nak fikirkan sangat about dynamic range, tapi korang still lagi boleh retain highlight dan juga shadow wise. Next part adalah rolling shutter. Rolling shutter, hands down, rolling shutter dia sangat-sangat bagus. Aku rasa one of the best jugalah, sebab dia datang dengan FX3 punya sensor kan, ataupun dia punya line up tu memang mostly for video lah kan. Sensor readout dia sangat-sangat bagus. Bila aku pinjam, bila aku dah lama sangat pakai Sony ZV-1 and then aku pakai A7 Mark IV, and then bila aku buat macam post production punya stabilization, nampak sangat-sangat ketara perbezaan dia. In terms of rolling shutter, aku boleh bagi 9 out of 10 lah. Tapi it's the best lah daripada Sony sebenarnya. Sebab tak silap aku dia just 9 millisecond, and then dia pergi sampai 7 millisecond mungkin untuk 120 or 60p, dan dia 4K 120 ya, with a 1.1 crop. And then untuk log profiles, dia datang dengan S-Log 3. Dia datang juga dengan satu lagi, I forgot that one. Tapi aku rasa aku lagi prefer untuk korang pakai S-Log 3 lah. Sebab aku rasa macam kalau korang pakai kamera yang for example macam Sony ZV-1 ni, S3 ke ataupun FX3 ni, kalau korang tak utilize dengan S-Log 3 dan tak belajar S-Log 3, aku bukan nak cakap video korang tu tak cantik, video korang tu tak akan nampak professional. Agak rasa sayang lah bila korang tak belajar that part. So aku lagi prefer untuk korang belajar lah shoot S-Log 3 ni. Dan mungkin next video nanti aku akan share macam mana nak shoot dengan S-Log 3. Not like really a properly punya setup, tapi lebih kepada fundamental yang basic, yang at least korang boleh try and error dan juga belajar daripada rumah, supaya korang nampak lah macam mana nak shoot dengan log ni. So that one kita just simpan content tu untuk next one.
And then daripada segi codec pula, dia datang H.264 dan juga H.265. Untuk codec wise, kalau korang shoot all intra, dan all intra ni basically dia uncompressed lah. Dia still lah compressed sebab dia bukan raw kan, tapi like very minimal compress lah. Timeline sangat-sangat ketara jugalah kalau korang stacking 3 ataupun 4 layer macam tu. Yes, dia datang dengan satu memory card slot sahaja. Bermaksud, kalau korang nak buat untuk kerja-kerja yang penting, aku bukan tak sarankan, cuma pastikan bukan yang betul-betul high-end punya commercial. Sebab korang tak akan dapat any backup lah. Walaupun aku tak pernah dapat any corrupt file lah daripada Sony ZV-1 ni. Tapi just in case lah, untuk kesenangan dan tak buatkan korang ni overthinking, carilah yang dual card slot. Tapi macam aku personally, aku just ada kepercayaan yang tinggi sikit lah dekat kamera-kamera yang latest and greatest ni sebenarnya. Macam kamera-kamera baru daripada any brands lah. So next, aku nak bercakap pasal frame rate. Frame rate, yes of course, 24, 30. Ini maksudnya kalau korang pakai PAL ataupun NTSC lah. Tapi aku just bagi tahu 24 to 60p. Kalau korang nak shoot dalam low light condition as well, sangat-sangat bagus. Dan this is no crop ya. Tapi kalau korang shoot dalam 120p, 120 ataupun 100p, ada 1.1 time crop. Tapi noise performance dia ataupun noise flow dia untuk low light condition, kalau korang pakai second base ISO dan lighting kurang cantik sikit ataupun lighting kurang ngam, agak ketara dan nampak plastiki sikit lah. Tapi kalau macam korang shoot dekat luar, tengah hari, maksudnya di siang hari, korang shoot lah mana-mana frame rate memang gempak habis. Aku sangat-sangat yakin sebab aku dah try semua frame rate yang ada. I'm amazed. Sangat-sangat amazed lah dengan harga yang dia bagi, dengan performance yang dia provide. Memang sangat-sangat gempak. Next stop adalah autofocus. Ini yang agak lain daripada FX3 dan juga A7S3. Autofocus system untuk Sony ZV-1 ni, sebab dia dah pakai AI punya tracking. Dia bukan just boleh track korang punya muka je. Macam FX3 mostly faces, body ada, tapi dia tak adalah like rig. Macam this one, dia memang full body rig. Contoh kalau macam korang pusing ke belakang ke, berjalan daripada belakang ke daripada tepi ke, basically dia boleh track dengan sangat-sangat perfect. Walaupun aku pakai dekat lens yang bukan native lens, tapi lenses yang third party yang murah-murah. Contoh macam 20mm f2.8 daripada Viltrox. Kalau tak silap aku, kali ikutkan lens tu lens yang sangat-sangat murah je, dan autofocus dia aku try dekat A7 III dan a few more lah yang aku rasa macam lens ni tak berapa bagus sebenarnya kali ikutkan daripada segi autofocus lah. Tapi bila pakai dekat Sony ZV-1, aku rasa selama aku pakai, adalah kot sekali ataupun 2 kali dia hunting sebab aku pakai mask. Kalau aku just buat vlog dengan family ke, berjalan-jalan dekat luar ke kan, tak pernah langsung. Bila aku tengok balik dekat editing, bila aku tengah mengedit, tiba-tiba dia out of focus. Tak pernah langsung. Kalau korang solo shooter, korang memang shoot diri korang untuk buat content, ataupun korang nak shoot orang lain ke, ataupun korang nak fikirkan like, tak nak fikir dah autofocus, korang just fikir nak fokus apa yang korang nak shoot, Sony ZV-1 gonna be one of the best juga. Dan aku rasa semua latest kamera daripada Sony sekarang ni semua pakai AI tracking yang sama seperti mana yang ada dekat Sony ZV-1. So that's why dia sangat-sangat robust lah dan sangat-sangat bagus lah daripada segi performance dia. Dan dia ada juga untuk animals punya subject detection untuk animals dan juga vehicles lah, like train, cars. Usability dan juga ergonomic. Ergonomic dia mungkin kurang. Terus terang aku cakap, ergonomic dia mungkin kurang. So aku lagi prefer untuk korang pakai like rig dengan small rig punya case, ataupun any case lah yang membuatkan sedap sikit korang nak pegang. Dan usability dia pasal overheat, seperti mana yang awal-awal tadi aku cakap kan, memang dia ada overheating issue yang sometimes tak best lah shoot dengan kamera ni. Aku ada perasaan tu bila shoot tu adalah nak shoot benda-benda yang penting, dan shot tu agak lama lah. Contoh macam kalau aku shoot dengan high frame rate 60 ke 120 ke, lepas tu shot tu pula nak kena shoot more than 5 minutes, maksudnya tak nak miss the shot, sometimes menyakitkan hati jugalah bila dia overheat. Tapi bila aku shoot like 24p, 30p,
So far overheating issue tu after the latest firmware update, aku tak pernah dapat lah problem tu. Walaupun aku shoot dekat tengah panas. Mungkin kalau aku shoot dalam duration yang terlalu panjang, for example like 1 jam, 1 jam setengah, mungkin dia dah start ada overheating issue tu. But other than that, overheating issue so far tak ada masalah dah. Dan sebenarnya overheating issue dekat kamera ni, satu yang korang kena faham, korang kena tahu juga korang shoot yang jenis macam mana. Kalau korang just shoot like satu tempat tu korang just shoot 10 minit, satu tempat tu korang shoot 2 minit, paling lama pun macam aku buat talking head macam ni kan, 15 ke 20 minit ke 30 minit ke, ataupun korang memang mostly shoot indoor dan dalam aircon ke, ataupun dalam rumah tapi rumah korang tu tak adalah panas yang bahang sangat-sangat. Basically kalau korang nak shoot 1.5 jam tu tak ada masalah. Jadi kalau korang rasa macam korang shoot tak lebih pun daripada 1.5 jam untuk one shot macam ni, so korang tak perlu nak fikir sangat untuk overheating issue. Basically korang boleh guna dengan sangat bagus untuk Sony ZV-1 ni. Cuma overheating issue ni dia berkait juga dengan battery life. Battery life dia just okay. Dia tak adalah terlalu bagus, tapi dia tak adalah sangat-sangat bagus. Maksudnya dia duduk tengah-tengah je. Kalau skala per 5 tu mungkin dia duduk dalam 3 lah. Kalau aku shoot daripada pagi sampai ke malam untuk buat vlog lah, like macam shoot sekejap kan, like burst lah, 3 minit sini, 3 minit dekat situ 4 minit. Sometimes aku perlukan 2 bateri satu hari, tapi aku just bawa 3 bateri sahaja dan aku akan ulang-ulang lah cycle tu. Maksudnya habis yang ni aku akan charge lah balik hotel ke ataupun aku travel mana-mana kan. So daripada segi battery wise dia just okay. Dia tak adalah bagus yang sangat bagus, tapi just okay. Aku rasa kalau dia datang dengan firmware update, baguskan lagi untuk battery performance tu, ataupun energy performance dia ni, aku rasa dia capable kot untuk buat kamera tu at least boleh upgrade lagi another 20% lah untuk battery life dia. Okay, untuk real filmmaker experience, aku pernah guna dia as a B cam, aku pernah guna dia as a A cam. Maksudnya B cam kamera dan juga A cam kamera untuk projek-projek yang penting. Digabungkan dengan A7S3 as a main lah. Sometimes kalau A7S3 tu contoh macam ada shot like 2-3 shot dan S3 tu mungkin orang lain tengah guna ataupun perlu guna, dan aku just guna Sony ZV-1 je as a A-cam. Mostly kalau macam aku shooting like for commercial ataupun shooting yang proper ni, sebenarnya kamera ni dia akan lebih lama bukan dekat recording punya part, dia akan banyak lama dekat idle. Maksudnya dalam keadaan standby. So sometimes Sony ZV-1 ni walaupun dia duduk dalam keadaan standby, overheating tu dia boleh datang juga. Itu dia. Sometimes aku just idle, aku tak record, kamera akan jadi panas juga dan dia akan ada juga overheat tu. So biasanya aku tak akan biarkan Sony ZV-1 aku ni duduk dalam keadaan idle ataupun duduk dalam keadaan standby yang terlalu lama. Contoh macam aku dah check exposure and semua, dah set up, dah try and error. Bila aku just guna kamera ni sajalah, maksudnya tak ada kamera lain. Kalau macam aku ada A7S3 ke FX3 ke, aku boleh expose dekat situ dulu. Maksudnya kalau pakai lens yang sama, semua setup yang sama. Jadi aku fokus on that camera untuk exposure wise, untuk setup wise. Lepas tu on Sony ZV-1 ni just guna the same setting sahaja. Tapi kalau guna Sony ZV-1 sahaja as a main camera and as an A camera, aku lagi prefer untuk jangan lamakan sangat lah untuk standby punya part tu. Sebab dia boleh overheating juga. Dan daripada segi color grading flexibility, S-Slot 3. Untuk S-Slot 3 macam aku cakap tadi lah, kalau bagi aku personally mungkin tak susah, sebab mungkin aku dah terbiasa dengan slot 3 dan aku daripada awalnya dulu memang dah start dengan slot 3. Jadi aku jadi terbalik vice versa bila aku nak edit S-Slot 2 ataupun C-Slot 3. Sebab C-Slot 3 ni basically dia lebih kurang macam S-Slot 2 lah. Maksudnya dynamic range dia tak berapa bagus sikit lah. Tapi bukanlah nak cakap unusable, dia still usable. Cuma exposure wise dia agak berbeza sikit lah mainan dia tu. The way kita nak play dengan exposure wise between C-Slot 3, S-Slot 3 dan juga S-Slot 2. Untuk aku S-Slot 3 sangat-sangat mudah lah dan flexibility dia sangat-sangat tinggi lah untuk grading wise. Tapi untuk korang yang tak pernah experience macam mana nak shooting dengan S-Slot 3, mungkin korang tak akan sependapat dengan aku. But that's my take lah untuk S-Slot 3. Dan untuk korang yang memang buat untuk color grading, dan aku rasa kalau korang yang memang dah faham about color grading, korang dah faham macam mana nak monitor exposure, aku rasa korang akan faham yang S-Slot 3
sangat-sangat bagus lah. Daripada segi gamma curve dia, daripada segi color wise dia. Untuk IBIS dia tak silap aku just 5 stop sahaja in body. Kalau korang tanya aku personally, dia membantu macam ni. Kalau korang nak handheld, dia akan membantu kalau korang handheld tu like tak ada too much movement sangat lah. Kalau korang yang jenis memang nak mengharapkan like berjalan, like betul-betul berjalan, bukan like properly cuba untuk steadykan the camera, mungkin aku tak recommend sangat. Tapi kalau korang just buat vlog, yang berjalan like buat vlog, and then korang nak stabilize sikit dekat pose ke, sebab rolling shutter dia rendah, stabilization dia aku boleh letak 7 out of 10 lah. Dia tak adalah the best of the best macam Lumix for example, tapi dengan active dynamic dia membantu jugalah, walaupun aku tak berapa gemar sebenarnya pakai active dynamic ni. Okay, jadi aku rasa itu je lah kot yang aku nak mention. Tapi kalau korang rasa macam ada something yang in mind korang nak tanya, korang boleh tanya dekat ruangan komen. Nanti aku cuba untuk explain lah based on aku punya experience. Jadi kamera ni untuk siapa? Kamera ni untuk korang yang memang as a dad yang nak buat vlog untuk anak-anak korang ke, ataupun korang yang vlogger, content creator, ini memang betul-betul yang spesifik untuk this camera lah. Sebab aku rasa macam kalau korang nak buat untuk high end punya kamera, aku lagi prefer korang cari like A7 Mark IV ke, walaupun quality wise boleh menang dekat Sony ZV-1 ni, tapi usability tu yang paling penting sebenarnya bila korang dekat scene, bila korang tengah shooting, bila korang buat proper work. Dan Sony ZV-1 ni untuk korang yang mungkin tahulah limitasi Sony ZV-1 ni, dan korang rasa macam korang boleh bekerja dengan limitasi yang dia bagi, dan aku boleh prefer Sony ZV-1 ni, dan korang akan dapat a very nice video performance dan sensor yang sangat-sangat bagus, readout sensor pun yang sangat-sangat bagus juga. Jadi mungkin ada di antara korang yang pakai Sony ZV-1 cuma nak dengar pandangan yang lain daripada aku. Apa pandangan korang pula? Korang boleh share dekat ruangan komen juga. Apa pandangan you guys dekat tentang Sony ZV-1 ni. Aku rasa itu je aku nak share dengan korang untuk Sony ZV-1, dan see you guys on the next content. Dan next stop aku akan share dekat korang tentang Canon R8. Dan kalau aku dah post video tu, korang boleh tengok dekat sini ataupun dekat sini untuk Canon R8. Dan Canon R8 ni ada something yang bagus juga, yang mungkin korang akan rasa macam consider jugalah nak beli dia instead of Sony ZV-1, sebab harga dia pun jauh juga beza. So see you guys on the next one.